Cahaya Mata Sarawak Berhad berjaya mengekalkan tindakan undang-undang terhadap timbalan pengerusinya, Mahmud Abu Bekir Taib, serta 5 pihak lain. Mahkamah Tinggi menolak permohonan mereka untuk menggugurkan saman berkaitan kegagalan sistem ERP. Antara defendant termasuk bekas CIO Carl Vink, pengarah urusan Vienna Advantage GmbH Atul II serta bekas pengurus besar kanan CMIT Izul Abdul Kamar. Tindakan undang-undang ini difailkan CMSB bersama unitnya CMIT berhubung dakwaan pelanggaran amanah dan fidusiari dalam projek ERP, Inisiatif Transformasi Digital Kumpulan sejak 2019. Projek ERP yang dianugerahkan kepada Vienna Advantage ditamatkan pada 2021 sebelum dimulakan semula pada 2023. Kes ini menandakan langkah tegas CMSB dalam memastikan integriti transformasi digitalnya.